Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan dikasihi Tuan Imam serta jemaah sekalian, insya-Allah tersambung perbincangan kita mengenai sahabat Rasulullah yang juga merupakan sepupu Rasulullah, iaitu Abdullah bin Abbas. Muka surat 179. Beliau menceritakan sendiri mengenai diri beliau. Katanya, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berwudu, maka saya segera menyediakan air untuk baginda. Baginda suka dengan apa yang saya lakukan. Apabila hendak menunaikan sembahyang, baginda mengisyaratkan kepada saya supaya berdiri di sebelah baginda, tetapi saya telah berdiri di belakangnya. Apabila selesai menunaikan sembahyang, baginda mencondongkan dirinya kepada saya seraya bertanya, "Wahai Abdullah, apakah yang menghalang kamu berada di sebelah saya?" "Wahai Rasulullah, pada pandangan saya Tuan terlalu mulia dan agung untuk saya duduk bersebelahan Tuan," jawab saya. Baginda lantas mengangkat tangan ke langit dan berdoa, "Ya Allah, kurniakan kepadanya hikmah." Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doa nabinya. Dia telah mengurniakan hikmah, yakni kebijaksanaan kepada kanak-kanak berketurunan Quraisy ini, hinggakan kebijaksanaannya mengatasi tokoh-tokoh bijak pandai yang agung. Semestinya anda ingin melihat lakaran kisah yang menggambarkan kebijaksanaan Abdullah bin Abbas ini. Inilah kisah yang sedikit memaparkan gambaran yang anda kendaki itu. Sebelum kita teruskan, apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa ni? Di situlah kehebatan dan kemuliaan sahabat Rasulullah, khususnya Abdullah bin Abbas. Bila Rasulullah minta dia sembahyang di sebelah baginda, tapi dia tidak berbuat sebegitu, dia sembahyang di belakang. Bila Rasulullah tanya mengapa, apa ayat dia, dia rasa dia tak selayak itu. Itu yang kita kurang air zaman ni. Kita kadang-kadang kita rasa kita kita istimewa. Misalnya katalah ada tuan guru jemput kita duduk makan sebelah dia, katalah makan satu meja bulat kan, duduk sini, Samsul duduk sini. Oh, lah tu juga kita pergi dan kita rasa macam kita istimewa sangat di sisi tuan guru kita tu. Na'udzubillah, kita tak rasa pun, takut kita tak rasa pun, aku layak ke? Tapi yang kita takut, kita rasa, rupanya aku ingat aku biasa-biasa. Ingat ustaz-ustaz yang lain ni okey, rupa aku lebih okey daripada ustaz. Habis kita kan. Jadi sebab jarang kita bila dijemput tu, tak apa ustaz, duduk, segera duduk. Dan ketika itu kalau dalam hati kita terlintas, aku ni lebih daripada yang lain, aku ni istimewa, habislah. Tak sama seperti sahabat Rasulullah, khususnya dalam cerita Abdullah bin Abbas. Dia tuan guru jemput kita duduk makan sebelah, tapi adalah sikit adab lah. Tak apa ustaz, bagi ustaz ni dulu, ustaz ni dulu.
berbanding kita, ajak terus duduk. Terus duduk kan. Itu juga kita kadang-kadang dalam keluarga kan, kadang-kadang bapak kita panggil kita duduk dekat, alhamdulillah lah. Tapi jangan kita rasa kita lah anak yang paling ayah kita kasihi anak yang lain tu bawah kita. Tapi kita tak tahu sebenarnya ada hikmah di sebalik itu. Sebenarnya kita lah yang paling bermasalah, tapi bapak kita suruh duduk sebelah dia. Ada benda dia nak perhatikan. Begitu juga kadang tuan guru kita panggil kita duduk sini. Sebenarnya dia tengok cara kita makan. Sebab kalau orang alim ni, cara kita makan dia tahu kita ni. Kita punya cara makan tu dia tahu. Kita ni dalam konteks dunia ni, cinta dunia ke tidak kan? Tapi tu tak ada rasa nak cerita kat sini. Cuma nak beritahu dalam sirah ni itulah adab dia kan. Itulah adab dia. Walhal memang dia istimewa sungguh kan. Memang dia istimewa sungguh. Tapi dia tak rasa diri dia istimewa. Sebahagian pengikut Ali telah berlepas tangan. Okey. Sebahagian pengikut Ali telah berlepas tangan dan meninggalkan beliau berikutan pertelingkahan yang berlaku antaranya dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Melihatkan keadaan yang demikian, ni ada sejarah lain kita tak baca sejarah tu, cuma kita ambil pengajaran ni. Melihat keadaan yang demikian, Abdullah bin Abbas menawarkan diri kepada Ali radhiyallahu anhu. Kadang-kadang Sayyidina Ali ni kita sebut karamallahu wajha, wajah yang dimuliakan, sebab dia tak pernah tengok maksiat dan sebagainya. Wahai Amirul Mukminin, izinkan saya pergi dan bercakap dengan mereka. Selepas perselisihan di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah ni, orang tinggalkan Sayyidina Ali ni. Saya bimbang kamu akan diapa-apakan oleh mereka. Ali radhiyallahu anhu kurang menyetujui. Usah bimbang, insya-Allah tidak akan berlaku apa-apa, ujar Abdullah bin Abbas. Wajahnya langsung tidak menampakkan kegusaran. Abdullah kemudiannya menemui mereka. Beliau tidak pernah melihat sekumpulan manusia yang amat rajin dan bersungguh-sungguh beribadah seumpama mereka, kumpulan yang tinggalkan Sayyidina Ali ni. Mereka mengalu-alukan kedatangannya. Selamat datang wahai Ibnu Abbas. Apa tujuan kamu datang? Saya datang untuk berbicara dengan kamu, jawab beliau. Lantas sebahagian mereka menegah, kamu semua jangan berbicara dengannya. Sebab yang cakap ni dia kenal siapa Ibnu Abbas dari segi ilmunya. Jadi ini kita takut yang tersiratnya mana Kang, kau percaya kat dia kan? Namun sebahagian mereka tidak mengendahkannya. Mereka berkata kepada Abdullah, cakaplah, kami akan dengar. Ini sikap yang lebih mulia lah. Kalau ada perselisihan, bagilah kedua-dua pihak bercakap. Jangan dengar sebelah pihak aja. Tapi kita kadang tak mau kan? Tak mau diberi peluang untuk menjelaskan diri pun tak mau datang. Contoh saya lah dekat pejabat agama. Saya sekarang bertugas sebagai perunding cara di pejabat agama Alur Gajah tiap-tiap Isnin. Yang selalu datang orang perempuan, orang lelaki tak datang kan? Kita nak buat keputusan tu, dua-dua mesti datang. Setakat saya dah bulan 4, 5, 6, 7, 8 baru 2 pasang je suami isteri datang. Yang lain suami semua datang. Tak datang tak apa, tapi dia kata dia ada tempat rujuk lain. Tapi sebenarnya apa pun masalah, akhir sekali di pejabat agama lah. Dia akhir sekali di pejabat agama. Walaupun kita ada tempat rujuk lain, pergilah. Tapi akhir sekali nak jadi keputusan mesti di pejabat agama. Okey. Kat mana tadi? Cakaplah, kami akan dengar. Abdullah berkata lembut,
beritahu saya, apakah sebabnya kamu mengingkari tindakan sepupu Rasulullah, yakni Sayyidina Ali, menantu dan orang yang pertama beriman dengan baginda? Jawab mereka, kami tidak setuju dengan beliau berkenaan 3 perkara. Apakah perkara tersebut? Tanya Abdullah meminta penjelasan. Mereka pun menjelaskannya satu persatu. Pertama, beliau melantik manusia sebagai hakim dalam urusan agama Allah. Kalau Sayyidina Ali pun orang pertikaikan, kita ni apatah lagi, betul? Nanti kita baca Kedua, beliau memerangi Aisyah dan Muawiyah tetapi tidak mengambil harta rampasan perang dan tawanan. Mana tak tawan Sayyidina Aisyah, tak tawan Muawiyah. Ketiga, beliau membuang gelaran Amirul Mukminin daripada dirinya sedangkan orang Islam sudah memberikan janji setia dan melantiknya menjadi pemimpin. Abdullah bertanya lagi, apa pandangan kamu? Ini dia mula berujar. Apa pandangan kamu jika saya memperdengarkan kepada kamu beberapa petikan Al-Quran dan saya sebutkan kepada kamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kamu persetujui? Apakah kamu akan meninggalkan pendirian kamu ini? Aku nak berujar ni dengan Al-Quran. Jadi kalau bila kau dah dengar ujar tu, kau nak tinggal tak pendirian kau yang salah? Jawab mereka, ya. Abdullah berkata, berkenaan dakwaan kamu, beliau melantik manusia sebagai hakim dalam urusan agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Maidah ayat 95, maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang-binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Dan sesiapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya, yakni menggantinya dengan binatang ternak yang sama dengan binatang buruan yang dibunuh itu, yang ditetapkan hukumnya oleh 2 orang yang adil di antara kamu. Maknanya manusia yang menjadi hakim. Ayat itu menunjukkan manusia. Allah nyatakan 2 orang yang adil di antara kamu. Saya tanya kamu dengan bersumpah kepada Allah, apakah hukum manusia demi menjaga darah dan jiwa mereka dan memperbaiki hubungan antara mereka lebih berhak atau hukum mereka mengenai seekor anak yang harganya 1/4 dirham yang lebih berhak? Tadi dalam ayat tu, kalau masa berihram kau bunuh binatang, kau kena denda. Kena denda. Itu kau bunuh binatang. Apatah lagi kalau kau bunuh manusia. Apatah lagi kalau kau merosakkan hubungan hablum minan nasab. Hujah Abdullah dengan peta, bahkan dalam menjaga darah dan memperbaiki hubungan antara orang Islam lebih berhak. Itu dia. Dalam kehidupan kita pun kita dah nampak pelik ni. Orang kalau jaga kucing, kau main lagi. Jaga kucing, kalau kita terlanggar kucing dia, terlanggar ayam dia, marah dia. Tapi dalam ketika itu nak mempertahankan kucing dia tu, ayam dia tu, dia lupa, dia rosakkan hablum minallah, kan? Sampai maki, bergaduh, bertumbuk. Dua-dua tu betul. Kucing tu pun kena jaga, ayam tu pun kena jaga sebab ayam orang. Tapi kalau memang katalah kat taman kita dah terlanggar kucing tu memang apa? Olin. Dah olin tau. Apa orang panggil? Oyen itu sayang sangat dah oyen tu. Tapi yang lebih utama kita nak jaga tu dah ukhuwah di antara kita. Maafkan itu lebih baik, dan mungkin bincanglah apa nak ganti rugi ke apa semua, daripada duk maki duk apa sampai setahun tak mau tengok muka pasal dak oyen. Dak oyen tu pun kalau bercakap, apa hal kau ni,
Aku tak kisah pun, kau jagalah hubungan kau dengan jiran kau tu, kan? Tapi itulah kekeliruan. Jadi dalam konteks ni, Abdullah bertanya meminta kepastian, apakah perbincangan kita tentang isu ni selesai? Dah selesai tak? Bab tadi. Bab apa? Sayyidina Ali melantik hakim dalam urusan agama ni. Allah pun izinkan, kan? Baik. Abdullah menyambung lagi, adapun dakwaan kamu, Ali berperang tetapi tidak mengambil tawanan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Maksud tu perang dengan Muawiyah. Apakah kamu mau menawan dan memperlakukan ibu kamu? Sebab sebelah Muawiyah masa tu ada Sayyidatina Aisyah. Jadi kalau kalah perang, ambil lah tawanan. Kau nak ambil, kau nak jadikan Sayyidatina Aisyah tu tawanan kau. Siapa Sayyidatina Aisyah? Dia ibu kita. Bukan ibu orang Islam dulu sampai sekarang. Dan kita patut hari ini merasa semua isi Rasulullah itulah ibu kepada kita. Ibu kepada kita. Dia ada sisi mulia yang kita kena pertahankan. Memperlakukan ibu kamu Aisyah sebagaimana kamu lakukan kepada tawanan lain. Kau nak buat macam tu ke? Dekat ibu kau. Jika kamu kata ya, awan tak dia, walaupun Sayyidatina Aisyah, maka kamu telah kufur. Tu dia. Itu yang puak-puak Syiah dia laknatkan Sayyidatina Aisyah. Kufur tu. Kufur. Tapi dia pun tak berani nak cakap, kan? Jika kamu katakan dia bukan ibu kamu, kalau kata Sayyidatina Aisyah tu bukan ibu kami, kamu juga kufur. Nauzubillah, tuan, jangan kita sampai tak cakna. Maknanya tak rasa pun semua isi Rasulullah tu ibu kepada kita. Kalau ibu kepada kita maknanya, mak kita macam mak kandung kita dah meninggal pun kita sayang lagi, betul? Bila teringat tu memang menangis lah, kan? Cuma depan orang tak payah nangis lah, kan? Tapi bila teringat memang sedih. Jadi kerana Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, surah Al-Ahzab ayat 6. Lidah saya sakit, saya nak baca, saya takut berubah. Nabi itu lebih utama dan berhak ke atas orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Nabi itu lebih utama dan berhak ke atas orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Dan isteri-isterinya adalah menjadi ibu mereka. Ayat Quran tu. Maknanya diri kita ni memang kita sayang, tapi kena sayang Rasulullah lebih lagi. Kena sayang isteri Rasulullah lebih lagi. Mak kita memang kita sayang, tapi kita kena sayang Rasulullah lebih, kena sayang isteri Rasulullah lebih. Macam mana kata sayang lebih itu? Ikutlah sunnah. Ikut sunnah. Ikut sunnah. Orang perempuan ada sunnah dia pada isteri Rasulullah. Banyak kan? Banyak. Isteri Rasulullah mengajuk tak? Balik. Mengajuk, tapi tak lama. Ini mengajuk beberapa tahun. Orang Melaka kata kelempang ke apa. Mengajuk sekejap dah lah. Isteri Rasulullah memang mengajuk. Ada mengajuk, ada kalau baca sirah. Tapi tak adalah lama. Rasulullah pujuk tak? Pujuk. Tapi taklah macam kita. Pujuk tak. Itu isteri mengajuk, pujuk, takut betul kita. Kan? Kita pun takut. Berani lah sikit, kan? Rasulullah isteri mengajuk dan Rasulullah pujuk, tapi as a gentleman, kan? Dengan penuh kasih sayang, tapi as a gentleman. Jangan sampai takut. Itu di antara sunnah dia, kan? Ada satu kes tu isteri bukan mengajuk, isteri mengganas. Allah Akbar. Dah duduk dekat pejabat agama ni macam-macam, kan? Isteri mengganas. Dia tak puas hati dengan suami dia, dia ketuk orang kepada suami dia. Saya pun tercengang saya.
Aduh, kan? Baik, maka pilihlah mana satu yang kamu mahu untuk diri kamu. Bertalu-talu hujah Abdullah. Mereka hanya membisu. Melihatkan demikian, Abdullah bertanya, adakah isu ini selesai? Kau tahu kenapa Sayyidina Ali tak tawan? Kan tu mak, kan? Ibu. Jawab mereka, ya. Maka Abdullah beralih kepada isu yang seterusnya. Beliau berkata, adapun dakwaan kamu, Ali menghapuskan gelaran Amirul Mukminin daripada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Hudaibiyah telah meminta orang musyrikin supaya menuliskan dalam akad perjanjian yang dimeterai, ini apa yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Namun mereka membantah. Jika kami beriman, ni kisah masa Hudaibiyah, jika orang kafir Quraisy cakap, jika kami beriman bahawa kamu adalah utusan Allah, nescaya kami tidak menghalang kamu ke Baitullah maupun memerangi kamu, tapi tulislah Muhammad bin Abdullah. Maka Nabi akur dengan permintaan mereka seraya bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya adalah utusan Allah, sekalipun kamu mendustakan saya. Sekali lagi mereka mendiamkan diri. Mereka tidak berkata walau sepatah pun. Adakah kita selesai dengan isu ini? Tanya Abdullah. Matanya memerhatikan reaksi mereka. Jawab mereka, demi Allah, ya. Air muka mereka membayangkan keinsafan. Dia gaduh pasal Sayyidina Ali tak pertahankan gelaran Amirul Mukminin. Walau ada sejarah ada Rasulullah tak pertahankan pun title Rasulullah tu. Kerana ada yang lebih utama. Dalam masyarakat kita berlaku ni. Dah dapat PhD orang tak panggil. Dipersilakan yang berbahagia Dr. Ali bin Kasim. Ali bukan bin Kasim kan? Yang berbahagia tak sebut doktor. Ini cerita betul tapi tak boleh cerita kat mana. Dalam satu majlis. Orang tak tahu dia dah dapat doktorat tu, dia dah dapat PhD tu. Tiba orang sebut, dipersilakan yang dihormati Encik Ali tak bangun. Asyik baik ada member perasan. Doktor. Kena sebut doktor. Maaf, dipersilakan bila sebut doktor kena sebut yang berbahagia, tak boleh dia kena tukar tu. Kata apa, salutation, yang berbahagia Dr. Ali bin Kasim. Oh, bangun. Kau ngajar betul. sebab apa, kau buat PhD, kau dapat ijazah doktor falsafah tu, memanglah kebiasaan pakai title doktor tu, tapi kalau orang tak panggil tak apa. Begitu juga macam kalau majlis lagi dahsyat. Katalah ni 20 nak ulang tahun ni, saya dapat datuk. Tuan-tuan tak tahu saya rahsia kan. Saya beritahu Bali saya dah ada datuk. Bali pun tak beritahu orang. Dalam majlis tak panggil yang berbahagia Datuk Samsul Barin. Saya buat tahu. Bang Sabtu kata, dia orang panggil apa Haji? Datuk Haji. Tak ada apa pun. Tapi dari segi adab, kalau kita mengacara majlis, panggil lah yang berbahagia Datuk, yang berbahagia kan. Tapi kalau orang tak panggil, kita jangan kusutkan majlis. Bangun je. Kan, bangun je. Tak ada isu pun. Rasulullah dah tunjuk contoh dah. Sayyidina Ali dah tunjuk. Orang tak panggil Rasulullah steady je. Kan? Tapi aku tetap Rasulullah. Begitu juga Sayyidina Ali, orang tak panggil Amirul Mukminin, aku tetap Amirul Mukminin. Orang tak panggil doktor, aku tetap doktor. Apa yang jadi kalau kita tak kenal diri kita, itu jadinya nak orang sebut kan. Tak cukup itu kat kereta pula letak supaya orang tahu, satu Melaya tahu ni Datuk ni. Datuk. Tahan dia Noah. Kalau dia datang taman, tahan dia. Datuk dia tengah Datuk. Tok, anak-anak masuk universiti, minta bantuan sikit. Agak dia bagi tak? Kalau dia bagi, alhamdulillah lah.
Jadi buat apa? Buat apa kita nak isytihar? Dia kalau isytihar tu dengan niat macam ni. Ini tak apa. Saya isytihar saya Datuk Samsul Bahrin bin Harun ataupun Datuk Seri, sebab saya nak beritahu orang dengan kedudukan itu saya boleh tolong tuan-tuan. Tak apa. Ataupun saya isytihar saya kaunselor dengan tujuan supaya orang ada masalah dia boleh datang jumpa saya. Itu tak apa. Macam ada kawan-kawan saya, dia tak pakai title doktor. Kami marahlah, dia memang doktor. Letaklah doktor. Dia kata, Ustaz, bukan sombong, supaya orang tahu kau ni ada kepakaran tertentu. Kalau orang tanya, ni doktor PhD ke doktor perubatan? Beritahu, saya doktor perubatan. Pasal apa tu, Zang? Nak beritahu, doktor perubatan. Oh, orang tanya, bidang apa? Sakit puan. Sakit tuan. Itu tak apa, beritahu. Tapi saja beritahu tu supaya kita rasa hebat. Tak. Itu tak betul. Silap-silap dosa buat. Dosa. Tapi ramai kan dapat dekat Al-Fat letak lencana, dekat Muslim letak lencana. Saya kadang terfikir kepala otak saya, nak je aku tahan dia, minta duit. Minta duit. Tapi ada kawan saya Datuk, dia kata aku menyesal betul. Sebab bila pakai Datuk orang saya pergi kenduri kahwin, bagi ampau tu orang simpan dalam bukit. Sebab tu dah habis majlis nak tengok. Berapa Datuk bagi? RM5. Wah. Jadi dia kata, orang kata macam sekarang saya pergi rumah kahwin, saya boleh dia bagi RM5. Seikhlas hati betul mana dia? RM10. Tapi kalau dah pakai letter Datuk tu, saya tanya dia orang, tak gamak dia orang letak RM5 sebab orang memang kocik kan banyak. Jadi dia orang pandai lah. Ni Datuk Samsul bagi letak kanan. Jadi dia tak buka tu balik kan buka. Datuk apa benda ni? Dah ada RM5, duit RM1 pula tu. Jadi kalau Datuk ni paling tidak apa? Dah Rom, 50 Rom. Paling tidak 50. Minggu lepas 3 rumah. Saya lah 3 rumah. Kalau 50, 150. Tapi saya tak ada Datuk, saya bagi RM5 je. Okey, tapi yang penting ikhlas lah. Tapi maknanya dah ada title tu memang, ya Allah, mujahadah ni cerita kawan-kawan lah kan. Esok kena kat kita baru tahu kan, nak sangat pakai Datuk. Ada orang menyesal lah dapat Datuk kan. Menyesal nak pergi mengkahwin, fikir banyak kali, alamak, dah buat terlupa. Minggu depan orang jumpa, Datuk tak datang. Kena kahwin lah. Sebenarnya tak ada duit okay. Sebab minggu tu ada 3 rumah. Mati aku. 1 rumah 50, 150. Padan muka. Baik, kita sambung. Kat mana? Tu atas. Kesan daripada perjumpaan tersebut dan hasil kebijaksanaan dan hujah yang begitu mantap ditunjukkan oleh Abdullah bin Abbas. 20,000 daripada mereka kembali menyertai barisan Ali, manakala 4,000 lagi masih berdegil memusuhi Ali lantaran sikap keras kepala dan tidak mahu menerima kebenaran. Dengan berhujah tadi 20,000 taubat, taubat. 4,000 lagi bertahan. Anak muda ini Abdullah bin Abbas telah mengharungi segala jalan untuk mendapatkan ilmu. Dia memang alim sungguh tuan. Beliau mencurahkan seluruh keringat untuk memperolehinya. Beliau meneguknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mendapatkan ilmu itu selama baginda hidup. Apabila baginda kembali ke sisi Tuhannya, beliau beralih pula kepada para ulama di kalangan sahabat baginda. Beliau mempelajarinya dan mencedok ilmu daripada mereka dengan penuh dedikasi. Beliau pernah menceritakan berkenaan dirinya dalam pencarian ilmu. Kita baca sekejap, lepas tu saya nak share. Apabila sampai kepada saya maklumat terdapat hadis Nabi pada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan pergi ke pintu rumahnya pada waktu qailullah, waktu tidur singkat pada tengah hari. Qailullah, tempat pahala tu. Saya jadikan kain lepas saya sebagai bantal
yang saya sandarkan di bendul pintu rumahnya. Dia pergi rumah sahabat Rasulullah tu, tengok sedang tidur. Jadi dia tak gerak, dia tak masuk pun, dia duduk kat luar. Maka debuan tanah bertebaran ke atas saya sesukanya ditiup angin. Padang pasir, habis dia kena debu tanah. Jika saya mau minta izin kepadanya untuk masuk, nescaya beliau akan mengizinkannya. Saya lakukan semua itu adalah untuk mengambil hati sahabat tersebut. Apabila beliau keluar dari rumahnya, beliau melihat saya dalam keadaan ini, lantas bertanya, "Wahai sepupu Rasulullah, apakah sebabnya Tuan datang? Kenapa Tuan tidak mengantar utusan agar saya pergi menemui Tuan?" Saya berkata, "Saya lebih berhak untuk datang kepada Tuan. Ilmu perlu didatangi penuntutnya, bukannya ia yang datang kepada mereka." Ni. Saya pun bertanyakan kepada beliau mengenai hadis Nabi yang dimilikinya. Jadi nak cerita tuan-tuan, saya nak stop kat sini. Jadi bab menuntut ilmu ni, dia mesti didahului oleh dengan adab. Nah, itu kelebihan Abdullah bin Abbas. Sebab tu di antara sebab dia dapat menguasai macam-macam ilmu ni, di antaranya doa Rasulullah tadi. Tapi yang kedua, adab. Adab. Adab dulu baru menuntut ilmu. Dan dalam ketika menuntut ilmu itu mesti ada adab. InsyaAllah lebih berkat. Macam tak rajin, tapi dapat lebih daripada orang yang rajin tapi tidak ada adab. Tak percaya tuan-tuan praktis, kan? Tuan-tuan praktis. Tuan-tuan jaga adab. Tak kira lah belajar ilmu agama ke atau belajar ilmu akademik. Jaga adab. Saya dekat universiti saya tengok, ada beza. Pelajar yang datang, kita kat universiti bagi kuliah ni, budak masuk pintu, budak dah jadi biasa, dia datang lewat, dia masuk, kan? Memanglah dari segi Islam pun kita tak payah ganggu. Tengah mengajar tu tak payah Assalamualaikum, betul? Okey. Tapi masuk tu sebab pensyarah pandang kau pandang lah balik. Ini buat tak tahu je. Buat tak tahu. Lepas tu pensyarah tak keluar lagi, dia dah keluar dah. Dia dah keluar dah. Dia dah keluar dah. Jadi banyak soal adab tak jaga. Tu sebab lepas dapat ijazah tapi tak guna. Hampir. Masalah apa? Dapat ilmu tapi adab tak ada. Orang dulu, bapak kita, datuk kita, Abang Talib belajar tinggi tak? Tak ada. Zaman bapak saya paling tinggi pun darjah 6. Tak ada sekolah menengah. Mak saya darjah 6, lepas tu masuk maktab jadi cikgu. Bapak saya darjah 6, jadi tentera. Itu paling tinggi. Tapi dia orang belajar penuh adab tu. Dia orang kampung ni berguru dengan Allahyarham Tuan Haji Abdul Karim. Itulah tu. Yang sekarang dah jadi Mahat Al-Ihya Al-Karim. Dulu itulah pondok madrasah kampung ni semua berguru dengan dia. Belajar yang ayah saya cerita, belajar fardu ain dia tak habis. Tapi sebab adab. Dengan cikgu tolong angkat air, tolong apa, kemas rumah sebagainya. Kan? Tapi sekarang dekat sekolah soal adab sekarang ni tercabar. Sebab apa? Cikgu pun dah tak boleh naik suara tinggi dah. Cikgu tak boleh naik suara tinggi, kan? Tak boleh suara tinggi. Lebih lagi nak sentuh pun tak boleh. Tak boleh. Jadi budak, cikgu tak boleh jegih. Kalau cikgu jegih je, budak ni buat aduan, kena didakwa pula. Katalah ada budak jegih kita. Dia jegih kita boleh, kita tak jegih dia balik tak boleh. Jadi sahabat Rasulullah, ulama-ulama hebat dulu, dia adab dengan guru sangat dia jaga. Itu sebab dia belajar benda tu bukan saja dia Allah bagi kepahaman, tapi dia boleh amal dan boleh sampaikan. Ini kadang belajar sampai dah ada PhD tapi dia pun tak faham apa dia belajar. kita tahu dia dah habis PhD. Ini cerita benar lah. Sebab dia duduk cerita, duduk sembang, dia dah siap PhD. Kemudian betulan jumpa saya dekat hotel. Saya tanya, buat PhD kat mana? Dia pun cerita dekat sini bla bla. Saya kata buat bidang apa?
Dia pun okey. Apa dapatan kajian? Sebab kalau buat PhD, dia kalau kena tanya apa dapatan kajian, dia kena boleh jawab. Dia kata lupa lah, I forgot already, it was too long ago. Pembohong. Pembohong. Sebab kalau buat kajian PhD ni memang kau takkan lupanya. Takkan lupa pasal dia punya. Tapi kita takut kadang-kadang online. Luar negara ada imam, dia buat secara atas talian. Lepas tu sekarang ni lagi mengarut macam-macam apa kaedah boleh membantu kita. Dia tak ada berguru, tak ada dah. Tak ada berguru macam dulu, kan? Dia AI apa ni, lepas tu dia rujuk sikit-sikit je. Tapi orang dapat kesan juga. Tapi kadang-kadang terlepas juga. Jadi bila belajar tak ada guru ni, adab ada tak apa? Tak ada. Itu sebab macam mana pun carilah majlis ilmu, kita ada face to face. Sebab di situ ada cerita adab. Dalam majlis tu juga ada keberkatan. Ni malaikat ramai ni. Betul. Ini taman-taman syurga. Itu sebab orang kata sekarang boleh semua online. Tapi sebenarnya orang dah mula sedar online ni tak jadi. Belajar online ni tidak melahirkan manusia. Dia melahirkan robot. Kalau nak melahirkan manusia mari kena pak mata. Kena cikgu boleh kata, "Hei!" Betul betul. "Hei, duduk." Orang mengajar kau bercakap pula. Itu baru jadi. Ini cikgu tak boleh cakap apa. Kita ni jadi masa cikgu kita macam tu dulu tak? Saya dekat Masjid Tanah English School, cikgu saya dengan ustaz-ustaz pun garang. Ya Allah. Diam. Diam. Jangan bergerak. Memang tak boleh bergerak. Kau bergerak, kau kena lempang, menyungkur bawah meja. Kelas Darum, bukan kelas porot tu, kelas nombor 1. Tapi sebab bergerak, dia kata jangan bergerak, dia lempang mali, blok masuk bawah meja. Lepas tu siap tanya lagi. Kau nak lagi? Kita terima kasih. Orang sekarang dia tak boleh ni, dia kata penakut ke? Tak, bukan penakut, aku hormat cikgu aku. Aku hormat cikgu. Cikgu dah lempang. Terima kasih cikgu. Lepas tu terus jadi baik. Kena perpai baik. Baik. Adab ni tuan-tuan telah ditunjukkan oleh Rasulullah, sahabat tunjuk bila. Lagi satu di antara satu adab, dia tadi sebut ilmu itu apa mang? Didatangi. Tu yang Imam Syafi'i ke apa? Ada ulama besar. Harun Al-Rashid dah. Dia suruh ulama ni datang jumpa dia kat istana, dia nak belajar. No way, kau datang. Walau masa tu Harun Aminur Rashid ni khalifah, kau datang. Tapi sekarang akhir zaman, kalau saya besar sikit pangkat, tuan guru pula datang. Betul? Tu datang. Tapi nak buat macam mana? Betul? Jadi tuan guru ada pertimbangan dia lah. Maknanya kang tak pergi langsung dia jahil. Betul? Pergilah. Tapi masalahnya yang nak belajar tu, kau patut faham. Pergilah. Menghadap guru. Baik tuan-tuan, insya-Allah semoga Allah berkati hidup kita. Bila kita jaga adab tu, insya-Allah macam-macam yang Allah akan bagi kita. Tangguh dulu dengan tasbih kafarah.